Ali sudah lama ingin memberikan kejutan istimewa kepada isterinya, sebuah iPhone 16 Pro Max yang baharu. Namun, apabila melihat harganya, dia mula berasa ragu-ragu kerana ia memerlukan perbelanjaan yang besar. Walaupun begitu, Ali tetap bertekad untuk merealisasikan impian isterinya. Suatu hari, Ali melalui Yes Store di Charas Leisure Mall dan memutuskan untuk singgah. Seorang staf menyambutnya dengan mesra dan memperkenalkan promosi terbaru dari Yes. Ali begitu terkejut apabila mengetahui bahawa selepas proses kelulusan yang mudah, dia boleh mendapatkan iPhone 16 Pro Max tanpa bayaran pendahuluan, tanpa deposit dan tanpa sekatan kad. Dia hanya perlu memilih pelan fleksibel Yes dan membayar yuran bulan pertama untuk memiliki telefon idamannya serta-merta. Ali berasa dapat rezeki. Tanpa berlengah, dia menyelesaikan proses pendaftaran dan memilih iPhone 16 Pro Max sebagai hadiah buat isterinya. Dengan penuh kegembiraan, dia berkata, "Saya sangka perlu menggunakan semua simpanan untuk membeli telefon ini, tetapi rupanya Yes menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel. Kini, saya boleh gunakan wang yang dijimatkan untuk bercuti romantik bersama isteri. Kejutan berganda." Isteri Ali begitu terharu menerima hadiah tersebut dan Ali pula berasa bangga dengan keputusannya. Yes, bukan sahaja membantu Ali merealisasikan kejutan buat isterinya, malah memberikan perkhidmatan yang fleksibel dan berbaloi. Sama ada untuk hadiah atau kegunaan sendiri, Yes sentiasa memberikan pengalaman yang melangkaui jangkaan pelanggan.